Ibadah kadang-kadang orang boleh buat ibadah. Tapi kalau sakit dia cari borok, itu isti'anah dia tak ada. Allah Ta'ala nak dua-dua. Satu ibadah, satu isti'anah. Kita kadang-kadang, pasal apa kadang-kadang setengah masalah kita tak selesai. Pasal kita cari manusia. Kan? Lepas tu kita ni cepat buat andai lah. Dan kadang-kadang kita jumpa orang yang tidak sepatutnya. Banyaklah masalah kita. Pergi jumpa orang ni dia kata lagu ni. Pergi jumpa orang ni dia kata lagu ni. Pergi darul tabib tak selesai. Pergi darul syifa tak selesai. Pergi darul manzil tak selesai. Banyak tak selesai. Oi, macam mana nak selesai Allah saya. Malam tak boleh tidur, badan panas. Macam-macam orang tu kata kena sihir, orang ni kata kena sihir. Tak. Orang mengadu dengan saya tuan. Saya ajar satu benda, satu amalan. Selesai. Yalah kita kadang-kadang bila mengajar, kita ada tersebut juga. Saya dulu bekas pengamal perubatan Islam. Dia pun mula nak ajak pergi rumah dia. Orang kita kan dengan ustaz ni ada perubatan ni dia nak ajak pergi. Bila kita sekali saya mengelak, dua kali saya mengelak, kali ketiga tak boleh mengelak juga. Saya pergilah rumah dia, kawan-kawan lah. Oh saya dah banyak pergi sana, pergi sini ustaz. Orang ni kata kena sihir, ni kata lagu ni, dia pun begitu lah. Saya dah tak, kehidupan tak tenteram, jiwa tak tenang. Saya ni betul lah, orang buat saya pun dia macam tu kan. Saya kata kat dia, mulai pada hari ni Haji baca surah Al-Baqarah satu hari satu muka surat. Mulai pada hari ni Haji tak payah pergi lagi mana-mana pusat perubatan Islam. Haji baca ya, satu hari satu muka surat, satu hari satu muka surat. Kalau betul lah kan Haji disihir ataupun dikena perbuatan manusia yang jahat-jahat, insya-Allah Ta'ala. Melainkan kalau benda tu tak berlaku, memang Allah Ta'ala nak bagi kita sakit lah. InsyaAllah Ta'ala. Mulai pada hari ni Haji baca Al-Baqarah. Pasal apa? Pasal Nabi kata kan, Nabi kata Al-Baqarah la yastati'u al-batala. Benteng kita yang paling kuat untuk sihir Al-Baqarah. Nabi kata tidak ada sihir yang boleh menembusi. Bukan saya kata ni Nabi kata. Hadis sahih tuan, riwayat Bukhari atau Muslim, tapi sahih. Ujung sekali Nabi kata la yastati'uha al-batala. Nabi kata fa inna aghzaha barakah wa tarkaha hasara wa la yastati'uha al-batala. Tiga benda ni dah cukup bagi kita. Nabi kata membaca Al-Baqarah ini satu barakah. Tuan tahu makna barakah ni apa? Barakah ni tuan-tuan tidak boleh ditarifkan dengan pentakrifan yang betul-betul tepat dalam bahasa Melayu. Barakah ni satu sifat Tuhan. Dia berkati hidup kita. Mana berkat? Berkat, bahkan kita doa pun tuan-tuan, kita kena banyak doa minta berkat. Allahumma barik lana